Bang, apa beza helmet 30th anniversary dengan helmet yang abang pakai sekarang? Sini aku tunjuk dekat korang. Limited edition 30th anniversary, size paling kecil L. Okay. Tapi jap, sebelum aku sambung, aku nak share korang Gucodok punya earphone ni yang aku dapat daripada Shopee. Okay, sempena hujung bulan ni, gaji dah masuk. Okay. Ini headphone ni sangatlah mantap. Harga dia berpatutan, tapi dia punya sound dia sangatlah berbaloi dengan harga dia. Yang penting wireless. First kali korang akan dapat dia punya keychain. Ini keychain RCB yang aku paling suka sepanjang kehadiran RCB ada dekat dunia ni. Nampak? Cantik kan? Limited edition punya plate, nampak? Helmet RC Ritz helmet, nampak? Helmet ni warna hitam. Nampak? Tu design belakang dia. Tepi ni, nampak? Atas dia. Beza dia pada corak saja. Okey, yang ini corak 30th anniversary. Itu saja beza dia. Okey. Jadi helmet ni limited edition. Dia keluar 3000 unit saja, okey. Kalau korang nak grab, baik korang grab sekarang. Sebab nanti kalau dah tak ada, jangan pula korang mencari, okey. Dan korang berpeluang untuk menangi motor Yamaha X-Max serta hadiah-hadiah lumayan yang lain.